والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadis nombor kecil 34 saya punya. Nombor besar 1843. Wa anhu, iaitu daripada Allah salli ala Muhammad, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala ahabbul bilad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul bilad ilallah masajiduha wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Apa makna dia? Negeri yang paling dicintai Allah kepada Allah Subhanahu wa taala ialah masjid-masjidnya. Dan negeri-negeri yang paling dimakmurkai, tak disukai oleh Allah ialah pasar-pasarnya. Dua tempat, tapi refer kepada satu, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa dia tempat yang pertama? Masjid-masjidnya. Bilad plural, masjid plural juga. Sama-sama banyak. Gitu. Bilad plural, market pun plural juga. Sama-sama plural. Ini baik pedoman untuk orang Islam. Pergi mana-mana pun, antara yang perlu kena ceknya ialah masjid, ataupun surau-surau kecil, ataupun kono-kono bucu sana, bucu sini, bucu untuk sembahyang. Itu poinnya. Untuk sembahyang. Ini menunjukkan kehormatan tempat tu, walaupun bukan masjid tapi bucu-bucu aja, kono-kono, tempat lapang untuk kita solat, untuk kita baca Quran. Seminit, 2 minit tunggu fly, 10 minit, 30 minit, banyak muka surat dah zaman sekarang. Quran elektronik lagi, mudah-mudah yang begitu. Termasuklah saya sendiri pun, kena faham. Kalau ikut jadual lah, jadual duk sembang sama dengan isteri saya. Saya pencen 60, iaitu Februari tahun depan. Dia dengan saya 8 tahun gapnya. Jadi dia tak pencen lagi, saya dah pencen lah. So apa nak buat celah-celah tu. Itu benarnya. Jadi kalau ikut jadual dia kata dia nak ambil sabbatical leave. Orang yang kerja-kerjaan tahulah apa benda sabbatical leave. Maknanya cuti belajar bergaji. Bergaji tapi cuti. Kenapa? Dah ke isu special dia macam tu. So saya nak apa? Dia kata mula ikut kita lah. Ikut kita. Pergi mana? Pergi UK. Dah surat dah dapat lah. Kat mana? Leeds. Bunyinya Leeds kita, saya tak pernah dengar lah, tapi tak pernah nampak apa. Mula-mula saya bersyarat pada dia mesti hijau. Kerana saya ni suka berkebun, hang kebun. Bila sampai hadis ni, saya tanya lagi, berapa biji? Ada tak masjid di Leeds? Google. Tu bila dia kata muslimin di kawasan tu 30,000 lebih kurang. Ada masjid besar,
ada masjid kecil dan ada room space untuk semayang, termasuk di universiti. Bila datang kepada pasar, berapa pasar? Dia kata pasar besar saja. Pasar street market tu banyaklah, sana sini. Jadi extra point kepada saya semalam bincanglah sebelum tidur, namanya pillow talk. Itu bahasa masalah. Jadi saya gembira dengan ada poin-poin ekstra ni. Maknanya surau mesti ada. Ekstra kepada saya ialah mesti ada library. Sebab tak ada kerja, maka kerja saya ialah nak menulis, nak kemingkan apa-apa yang sudah ada dalam laptop tapi tak jelma. Antara yang mula-mulanya ialah ayatun nabat fil Quran. Ini tajuknya saya dapat masa Covid. Tak ada kerja kan? Tak ada kerja. Tapi nak exercise. So saya gaul pasir, gaul daun-daun, gaul arang-arang, gaul habuk kayu semua masa tu. Marilah masa duduk tepi longkang rumah tu datang macam, "Hoi Kasim, write something about ayatun nabat." Ayat-ayat mengenai tumbuhan dalam Quran. So adalah benda ni. Cuma tidak tertulis. Ada dalam komputer sahaja. Jadi late-late ni banyak-banyak datang pemikiran tu. Warna-warni pokok, apa bau dia, apa rasa dia. Banyak kerja lah yang saya kena anukan. Kenapa masjid? Kerana masjid ni ada penghormatan. Terbesarnya ialah untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kepala kepada ingat kepada Quran, kepada masjid ialah sembahyang. Jumaat ke, fardu ke, sunat ke. Turun lagi ialah baca Quran. Turun lagi ialah ceramah, postcard macam-macam sekarang. Kenapa Tuhan tak suka kepada market? Nombor satu, dia tak makan. Tapi dia tidak berkenaan dengan dia berkenaan dengan kita. Kerana market ni tempat menipu, tempat tipu, dan tempat menggunakan yang kita dah belajar dulu tak boleh. Kata wallahi ini air Zam-Zam, walaupun dia air Zam-Zam, tak boleh. Wallahi ini madu asli, walaupun dia asli tak boleh kata macam tu. Wallahi ini minyak atar Habib punya confirm ori, tak boleh. Wallahi ini madu Dr. Badrul, tak boleh walaupun dia ori. Tak, namanya aiman, sumpah-sumpah yang tak boleh. Jadi siapa nak buat, maka benda-benda macam tu mesti hadis akan datang akan menyebutnya cepat macam-macam. Itu memang tempat pembohongan. Beras bukan daripada Thailand, ia cakap daripada Thailand. Beras basmati bukan daripada India, tapi dia cakap daripada India. Basmati bukan daripada Pakistan, dia cakap ini dari Pakistan. Kita tak kenal, kita makan je. Ada duit makan. Jadi banyak pembohongan. Hadis seterusnya wa an Salman bin Salman radhiyallahu anhu min qawli qala takunanna in istata'ta awwala man yadkhulu as-suq wal akhiru man yakhruju minha fa innaha ma'rakatu syaitan wa biha yansibu rayatahu rawahu Muslim. Qala Rasulullah la takun awwala man yadkhulu as-suq wal akhiru man yakhruju minha fiha ba'd syaitan wa farraqa. Salman Farisi, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali sekiranya kau mampu, jangan sekali-kali jadi orang yang mula-mula masuk pasar.
Dan jangan sekali-kali kalau mampu orang yang terakhir keluar daripada pasar. Kenapa? Kerana pasar ini adalah medan syaitan. Ma'rakatus syaitan, medan perang syaitan. Macam mana? Dia letakkan panji dia di pasar. Riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain Barqani, dalam kitab sahihnya juga daripada Salman Farisi. Jangan jadi orang yang mula-mula masuk pasar. Dan jangan jadi orang yang terakhir keluar daripada pasar. Kerana syaitan bertelur di situ. Dan dia menetas di situ. Sudah. Bagaimana? Pergi ikut keperluan. Jangan pergi ikut trend. Gitu. Bila Apple diperkenalkan berjujuk, tak subuh lagi dah masuk queue. Tu buat gila crazy Apple lah. Saya crazy Apple juga tapi tak masuk queue. Tak masuk queue. Allahu Akbar. Maksudnya gitu. Jadilah orang yang tengah-tengah, jangan pergi pukul yang terlalu awal. Tapi Cina ni dia tak buka lagi. Pukul sebelah tak buka. Kalau tak pukul sebelah tak buka. Kalau tak tengah malam tak tutup. Tu binatang Cina. Kita ni pergi awal bukan kerana ni, kerana berkat itu awal pagi. Ini hadis lain. Bukan anti shopping, bukan. Kena faham dulu. Lagi-lagi saya masa sakit tak suka menang tempat apa nama. Ramai-ramai. Mula-mula tuan-tuan, ya Allah nak pergi Jumaat. Ni kisah betul berlaku di Surau Nurul Iman kat rumah saya. Baru boleh bawa motor. So pergilah pagi motor bawa pokok kuning, ingat lagi. Tapi semakin menghampiri pagar surau berdebar. Sebab tengok orang ramai. Tu tengok mula-mula baik. Kata crazy sungguh. Tapi itulah realitinya. Semakin ramai semakin berdebar. Dengan jemaah nak semayang. Tapi akhirnya duk jauh ambil kamera je. Video hantar kawan tu, minta maaf ya Allah tak boleh pergi tak boleh pergi. Semakin baik perasaan tu bagi ada. Bila crowd tak suka crowd. Allahu Akbar. Ana Asim al-Ahwal ana Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu. Qultu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ghafarallahu lak. Qala walaka, qala Asim. Faqultu lahu astaghfir laka Rasulullah. Qala na'am walaka. Thumma tala hadhihi al-ayah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'mini wa lil mu'minat. Riwayat Muslim. Daripada Asim, daripada ayah dia, daripada Sarjis radhiyallahu anhu. Asim kata, bukan Asim kata, Abdullah bin Sarjis kata, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ghafarallahu lak. Wahai Rasulullah, Allah ampunkan baginda. Sahabat berkata kepada Rasulullah kita. Lalu baginda membalas, okey, untuk engkau juga. Sama-sama, Allah ampun aku, Allah ampun engkau. Astaghfaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah Rasulullah minta ampunkan untuk engkau? Qala na'am. Dia kata, yes. Aku minta doa untuk dia, ia doakan untuk aku. Kemudian membaca ayat ini, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Rawahu Muslim.
Apa pengajaran? Pengajaran ialah disyariatkan berdoa untuk Rasulullah dengan ampunan. Yani ghafarallahu laka. Iaitu kinayah mengagungkan Allah untuk nabinya, dan Allah memelihara nabinya, maka dia maksum, sedangkan Rasulullah ini maksum daripada dosa, tapi tidak ada masalah untuk berkata demikian. Lagi-lagilah kita yang dosa, maka boleh berkata ghafarallahu lak bila berjumpa. Jangan terkejut pula, apa dosa aku? Pula ada. Ni tak ada orang buat ni malam ni, kita jumpa. Ghafarallahu lak. Selalunya assalamualaikum, sekali ni ghafarallahu lak. Mengaji mana weh? Sebab itu saya kata, kalau tak suka kuliah, nothing. Kalau suka kepada kuliah, ia ada plus and plus, surplus and plus and plus and plus. Jadi ekstra, maknanya assalamualaikum warahmatullahi boleh, ghafarallahu laka pun boleh. Ramai ke seorang-seorang ke, orang Indon ke, Bangla ke, no problem. Tapi itulah, nak boleh perkenalkan benda baru. Bukan senang kan, tapi kena cuba. If you never try, you will never know, kata orang Banjar. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Daripada Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia memperolehi sesuatu daripada para nabi dulu. Nabi pertama Adam. Orang zaman tu dapat apa dia? Digantikan oleh Nuh. Orang zaman tu dapat apa dia? Diganti ke sampailah 25 rasul. Apa yang manusia dapat? Kalau tak malu, buatlah apa saja. Itu ajaran para rasul daripada Adam sampailah kepada Muhammad. Maknanya berkenaan sifat malu. Yang tuan-tuan belajar dalam penawar hati, tak ada benda ni. Belajar hadis, jumpa benda ni. Dan kita berjumpa benda ni kali ke berapa tak tahulah. Sebab sebelum ni pun dah ada tajuk yang khusus, namanya Al-Haya'u, malu. Malu di sini maknanya buat dosa tak rasa malu, telanjang tak malu, minum arak tak malu, laki main laki tak malu, perempuan sama-sama perempuan tak malu, tukar gender tak malu. Buatlah apa saja kalau mu tak ada sifat malu. Kata orang Kelantan, kalau tak ada kemaluan, buatlah. Itu bahasa orang Kelantan. Jadi maknanya sifat ni kan adalah sifat yang sangat lama, tapi tidak ditelan oleh zaman, cuma ditelan oleh kejahilan dan kedegilan manusia. Ini ajaran para rasul dari sudut kerohanian, akhlak dan benda-benda yang berkaitan dengannya. Tak malu kepada Allah, silakan. Tak malu kepada manusia, silakan. Tak malu begitu begini, silakan. Benda yang tak patut malu antaranya ialah benda-benda yang harus. Nak bagi salam malu. Sebab apa? Duduk di negara orang putih. Itu tak kena. Tak minum arak, malu. Sebab semua yang orang minum belakang. Lagi-lagi duduk Jepun. Negeri sejuk. Kalau pergi Krabi tak telanjang, tak boleh. Malu. Allah, kisah pergi Krabi. Singgahlah satu persinggahan. Ni tepi bawah-bawah pokok tu kan, Mak Saleh semua pakai spanduk.
laki ke perempuan tapi bawa kok. Datanglah di tengah-tengah laut ni ada sampan jual makanan. Kemu, bakar-bakar kemu. Sampan, motorbot tu. Datanglah bot yang lain penuh dengan yang bagai tutup muka nampak 2 biji mata. Turun daripada sampan, naik ke tempat yang sama. Allah bakar-bakar tengok apa masalah, apa makhluk. Bagi planet mana Allah. Saya ingatlah masa tu dah ada video kamera apa. Allah. Nak beritahunya kalau Mak Saleh suka Thailand sebab kehidupannya sama, seks bebas boleh. Nak bokel boleh, nak tatu boleh. Nak telanjang tak kisah. Urut lagi senang. Allah. Ya Rabbi ya Karim. Wa an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuqda bainan nas yawm al-qiyamah fi dima'i muttafaqun alaih. Ni pasal hari kiamat, hari mahsyar lah. Hari kira-kira lah. Bila bangkit daripada kubur, dikumpulkan, kita namakan mahsyar. Mahsyar mana tempat berkumpul. Boleh kepada Melayu, padang mahsyar. Bukan padang Indonesia, padang mahsyar. Jadi situlah berlaku kira mengira. Antara kira mengira ialah tanya soal jawab mengenai hak sesama manusia. Apa dia hak nombor 1? Ialah hak nyawa. Darah di sini ialah nyawa, bukan harta. Benda yang berkaitan dengan hak manusia, hak mula-mula dikira ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah mengenai darah. Saya nak sebutlah orang mati, syahid kata syahid kita lain, tapi siapa? Dan zaman tu PM sekarang masih ada. Timbalan PM pun masih ada. Walaupun bukan lagi timbalan PM, tapi zaman tu sampai sekarang umur panjang. Siapa yang bunuh Altan tu ya akan tahu. Itu nisbah kepada kita lah. Ini bendanya. Yang kita duk cakap pasal Qabil Habil, ya, betul. Jadi itu orang yang mula-mula membuat sunnah membunuh. Dia bertanggungjawab dengan apa-apa yang berlaku selepas-lepasnya. Pasal dia memperkenalkan sunnah. Termasuklah Al-Qatiyah bubuh atas dia juga. Sebab dia pengasas. Lubuk merbau pun atas peristiwa Qabil Habil juga. Sebab dia pengasas. Dan benda ni banyak yang tidak diceritakan kepada kita. Saya ada 2 kawan. Satu Cina, satu Iraq. Yang Iraq ini nama dia Ustaz Ma'ad. Dia sekawan baik saya lah. Dia pernah berkhidmat dengan Saddam Hussein. Kerana ketenteraan wajib zaman Saddam. Saddam ini orang zalim, dia kata. Walaupun semayang, walaupun puasa, tapi zalim, tak boleh tinggal. Kalau dia marah kepada orang tu, dia sanggup buat apa saja. Muslim ke, Syiah ke, bukan keluarga dia ke, dia akan buat. Contoh dia sebab mu tahu dia kata. Ada satu ketika satu kampung ditimbus hidup-hidup oleh Saddam. Syiah ke Sunni ke tak kira, sebab melawan Saddam. Sekampung kita bubuh dah berapa ribu. Ini kampung ni berapa ribu? 30? Tak tahu statistik. Dia andaikan dia kata 30,000, 15,000. Ditimbus hidup-hidup. Hingga rumah-rumahnya, kereta-keretanya masa kegagahan Saddam.
Jadi ini punca-punca yang Allah tidak redha dengan pemimpin-pemimpin Arab ke tak Arab ke. Itu yang sempat dicerita, dia kata. Kalau tak sempat dicerita. Bukan sebab aku ni bukan satelit. Aku hanya menyaksikan sudut ni. Apa yang aku tahu itu sebahagian. Kan Husni Mubarak sama juga. Libya, Muammar Gaddafi sama. Jenis orang yang membunuh sama-sama sendiri. Dengan sebab kemaslahatan politik mendahului segala-galanya. Kebetulan ada kuasa cuma jahil dan tamak dan tak nak ikut penasihat-penasihat agama, walaupun ada macam-macam universiti Islam di Baghdad yang bukan namanya UIA lah. Macam-macam universiti di Iraq, di Mesir yang bukan nama UIA, tapi belajar hadis, belajar Quran, belajar macam-macam. Tapi cuma pengajar-pengajar, ulama-ulama tidak memiliki kuasa. Nah gitu. Bayangkan pula perang dunia 1, perang dunia 2 yang tidak melibatkan kebanyakan negara-negara Islam. Berapa juta yang mati? Berapa million yang mati? Perang Vietnam, berapa million berarti? Perang Iran-Iraq, berapa? Perang Teluk, berapa? Amerika tak Amerika ke berapa? Ini kita, sebab itu Nabi masuk perang, join perang kerana benda-benda macam ni. Ada nyawa yang boleh dibunuh dan ada nyawa yang tak boleh dibunuh. Itu matlamat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kampung selamat. Orang-orang tertentu sahaja boleh dibunuh. Kanak-kanak jangan. Orang perempuan jangan. Wali Yahudi, wali Nasrani jangan. Kerana mereka ini biasanya duduk dalam biara-biara. Tapi Saddam bukan. Lagi namanya musuh dia, kalau duduk dalam masjid pun habis semuanya. Jangan jadi macam Yahudi Nasrani, tengah sembahyang pun dibakarnya, ditembaknya. Ini persoalan yang sangat besar. Cuma saya kecil-kecilkan kepada kita supaya kita tahu, jangan terlalu berpihak kepada politik. Walaupun ketika itu kita takutlah apa semua sekali, tapi ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahawa nyawa mesti dibayar. Tak terbayar, maka kamu kena tanggung di akhirat besok-besok. Ini hak sesama manusia. Menunjukkan mulianya nyawa manusia dan bahayanya menceroboh, menghilangkan, membunuh nyawa manusia. Ini dalam nota kecil saya lah ni. Adapun hak hamba dengan Allah, ini nota saya. Nota tahun ni saya tak tahu. Hak kita dengan Tuhan pula, apa dia? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salatu. Kita dengan Tuhan soalan pertama selepas marabbuka madinuka di dalam kubur, min mahsyar, as-salatu, mengenai sembahyang. Yang kita belajar dulu-dulu apa kepentingan sembahyang sunat. Nombor satunya tampung kekurangan-kekurangan pada fardu. Di sini pula ada ekstra dia, surplus dia. Apa dia? Kerana soalan nombor satu ialah mengenai salat. Jadi tuan-tuan, kalaulah tidak wajib pun, usahakanlah supaya ada kekuatan untuk anukan solat sebanyak mungkin. Contoh, lepas azan maghrib ada solat, walaupun dia bukan muakkad, sembahyang kalau ada masa, kalau ada kekuatan.
Contoh sembahyang sunat wuduk 2 rakaat. Gitu. Contoh semua. So pilihlah masa-masa yang sesuai. Asar ini sebelum dia tak ada qabliyah, tak ada. Jadi tuan-tuan kalau ada wuduk, sembahyang sunat wuduk sebelum asar. Ataupun bangun tengah malam, sebelum witir ke apakah, sembahyang sunat wuduk dulu, barulah witir. Jadi solat wuduk dan solat witir 1 ke 3 dinamanya qiyamul lail ataupun dinamakan tahajud. Demikian dengan sunat-sunat yang lain, duha. Gitu. Ini terpulang, sekali lagi terpulang kepada kekuatan masing-masing. Gitu. Saya apabila sedikit nak baik masa duduk di KBJ Ampang Puteri, tengah-tengah malam asal usulnya dipaksa kencing kerana guna drip. Mula-mula kejut isteri, lepas tu lama-lama aku buat dia. Buat dia kerong. Malam ni dia tak datang. Kerong aku buat dia. Tak tahulah. Bagi kencing dalam hati, ya Allah, kalau aku baik, gantikan bangun kencing ini dengan semayang sunat. Tak kira sunat apa, tapi ganti. Dapat. Tapi tengah-tengah jalan tu dia ada pancik dia. Penatlah biasa. Tapi nawai itu kita tu sentiasa hidup. Walaupun kita tak ada yang tertinggal, tak larat nak bangun, sibuk dan macam-macam. Itu benda-benda yang kena perhatikan. Lagi-lagilah kita ni dah nak masuk esok Zulhijjah. Kan? Saya rasa tak pasti saya dah pas belum dalam grup. Tak ingat, kena cek semula. Jadi ini tempoh namanya tempoh munajat. Buat baik sikit, tawasul, ya Allah, dengan sembahyang duha aku minta itu. Macam-macam permintaan, macam-macam khayalan. Ni 2 benda yang free. Tak kena bayar, tak kena isi orang. Cakap dengan Tuhan je. Tapi sembahyang duha berdoa, baca Quran berdoa, sembahyang tahajud ke berdoa, sembahyang sunat itu sini baca Quran doa. Ini tempoh untuk berdoa. Sehingga sebenarnya tidak ada sehingga. Selama-lamanya sehinggalah kita mati. Kerana anak cucu kita pun dia ada khayalan dia, ada niat dia, ada nama itu dia. Nama itu yang saya telah berdoa selain daripada ke UK, ialah nak duduk di Syam beberapa bulan. Kalau ada kekuatan lagi nak duduk Haramain beberapa bulan. Saya beritahu isteri saya, dalam bracket sekiranya ada duit. Dia suka, dia mau ketawa. Sekiranya ada duit dan ada masa, moga-moga Allah memberi kelapangan itu. Banyaklah benda-bendanya. Itu maksudnya contoh kepada saya. Tapi cita-cita kita tak sama. Dan jangan pilih cita-cita kita saja. Ni, anak cucu ni. Nabi kata sallallahu yang kita bahagia doa, kita dah banyak belajar. Sampai kepada cucu cicit, walaupun dia tak sampai dengan kita tak sampai dengan dia, tapi kita gantungkan doa-doa itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doa ini jadi evergreen, everlasting. Karena dia hidup dalam bentuk doa. Iaitu yang menjaga doa kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jan min marij min nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum.
Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat dicipta daripada nur, dan jin jan plural, jin singular, jan plural, daripada api yang menjulang. Kita tengok api merah ke, kuning ke, biru ke, yang menjulang tu dicipta daripada, diciptakan jin. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, dan diciptakan Adam seperti diberitahu kepada kamu bahawa dia daripada tanah, daripada itu, daripada ini. Gitu. Namanya asal usul kejadian. Ataupun dalam kata yang lain, ini adalah qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Malaikat daripada nur. What is nur? Bahasa Melayu. Sudah nur juga. Maknanya Melayu tak kerti bahasa. Dalam nota saya, buku saya ni, nur inilah, dengan sebab nur inilah maka malaikat mampu menjelma itu dan ini, terutamanya manusia. Tapi gitu, manusia ataupun para sahabat. Yang paling hebatnya ialah sahabatlah Al-Hudzaifah Al-Kalbi, lebih kurang gitulah, yang datang dalam majlis kita belajar dulu. Datanglah betul rupa seorang lelaki, ya Muhammad, akhbirni al-Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Nabi jawab, dia kata sadaqta, 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 sadaqta. Gitu. Dan cerita-cerita yang lain lagi, Pak Harut wa Marut. Ada betul, ada tak betul. Ini kejadian. Dengan sebab nur inilah orang sains kata dia lebih laju daripada suara. Maka berlakunya Isra Mi'raj adalah betul. Dengan sebab yang mengiringi itu ialah ketua malaikat. Maka nur dia lebih laju daripada segala-galanya. Itu ceritanya. Dan diciptakan jin daripada api yang paling, api yang menjulang. Sekali lagi saya sebut, dia biru ke, dia merah ke, dia kuning ke. Maka sebab itu antara ciri jin dan syaitan ini, dia tak mengalah sama sekali. Dia bakar rumah ke, dia duduk julang atas. Dia bakar kereta ke, dia menjulang ke atas. Dia bakar hutan ke, dia menjulang ke atas. Dia tak mengalah. Garang, Bekeng, Gedebek, Samsing, Takabur. Dia tak macam tanah. Rubuhlah tahi ke, mai bangkai ke, dia sentiasa di bawah. Iaitu Adam alaihissalam. Jadi kerja tanah ini menghilangkan kebusukan. Itu benda yang baik kepada Adam alaihissalam. Jadi hadis ini menunjukkan asal usul alam malaikat, alam jin dan alam manusia. Walaupun sebut sikit-sikit tak apalah. Menerangkan bahawa Allah sahaja yang berkuasa begitu, begini. Dia buat kehendak menurut kehendaknya. Dia buat segala-galanya tanpa berbicara dengan sesiapa. Maka kita wajib beriman dengan yang apa-apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia bukan profesor, dia bukan ahli macam-macam, ahli fisik, ahli kimia kan. Sebab Nabi ni tak belajar kimia, tapi dia beritahu, mu kena bagi tahu umatmu gini.
Iaitu namanya Al-Amin, As-Sadiqul Amin. Walaupun dia tak belajar bab secara khusus yang namanya supersonik ke, iaitu apa nama nur ini lebih laju daripada cahaya, daripada sound. Nabi tak belajar bahagian. Hadis palsu ialah mengenai Nur Muhammad. Benar dengar tak? Bahawa segala-galanya diciptakan daripada Nur Muhammad. Ini popular di kalangan orang yang belajar tasawuf. Maka dia dipengaruhi oleh macam-macam, ditafsirkan oleh ahli falsafah yang macam-macam. Jadi kalau ikut Nur Muhammadi, malaikat pun daripada Nur Muhammad, jin pun daripada Nur Muhammad, Adam pun daripada Nur Muhammad. Dikatakan Nur Muhammadi wujudnya lebih dahulu daripada Adam tu sendiri. Jadi Allah menciptakan semua ini kerana Nur Muhammad. Ini adalah pada hadis yang sangat maudhu'. Maudhu' ni hadis palsu lah, tapi popular di kalangan masyarakat Nusantara. Tetapi dia bukan berasal daripada Nusantara, dia berasal daripada dunia Arab yang entah ke mana-mana. Maka bercampur gaul lah antara sufi yang menyeleweng dengan sufi falsafah yang menyeleweng. Jadi dia sampai kepada kita. Jadi ustaz-ustaz pondok, guru-guru pondok pesantren sangat-sangat berhujah dengan hadis ini. Orang petani ke, orang Hindu ke, dia adalah kitab-kitabnya. Riwayat Tirmizi, tapi dia sangat-sangat maudhu'. Dalam pengajian ilmu hadis, bila sebut nama maudhu', dia sebenarnya dia bukan hadis. Dia karut mengarut, walaupun dipercayai oleh yang macam. Kerana dia bercanggah dengan ayat Quran, aku ciptakan kamu daripada tanah ataupun daripada air, kemudian kamu daripada mani menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, kemudian aku balutkan kamu dengan tulang, kemudian membesar, ada mata, ada telinga, ada apa. Jadi bercanggah dengan hadis Nur Muhammad. Gitu. Yang paling detail kejadian ialah manusia, yang lain-lain tidak. Apa Allah mencipta malam dan siang daripada apa? Tak ada. Mencipta gunung ganang daripada apa? Tak ada. Menciptakan air daripada apa? Tak ada. Menciptakan batu daripada apa? Tak ada. Lagi dia ada. Tak ada benda itu. Yang paling detail ialah mengenai manusia, termasuklah Adam sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Isa kata ayah tak ada, mak tak, ayah tak ada kan, dia dalam proses daripada air, daripada apa semua sekali, macam orang lain jugalah. Pasal dia makhluk, pasal dia manusia, cuma pangkat dia nya Nabi. Mari pula aliran-aliran Nabi tak ada jantina. Ni aliran baru ni. Nama pun Al-Haqqu, ajaran tu. Tapi tidak berapa popular lagi, masih dalam kajian. Nak membahlulkan ajaran ini kan, tapi sememangnya bahlul. Nabi tidak ada jantina. Muhammad bin Abad yang kita belajar, dia kata salah, sebab Nabi tak ada jantina. Puak ni namanya hak something lah. Ni student saya buat assignment. Pasal antara assignment extra yang kita buat ialah ajaran Songsang di Malaysia, termasuklah di Pahang. Benar, kita jumpa dan melalui student buat presentation. Yang mana ketua ni pengasasnya orang Malaysia kita, cuma dia belajar Indonesia dengan buat-buat
Hadi ila siratal mustaqim, hak boleh zikir bersama laki perempuan walaupun pakai telekong, pakai jubah, pakai apa, tapi boleh berzikir tengah malam. Berdiri apa semua sekali campur kau. Ini benda-benda ajar yang pelik-pelik. Itu benda-benda yang tak patut kita terpengaruh. Alhamdulillah. Dan setakat inilah yang saya faham. Pernah ada seminar mengenai asal usul Nur Muhammad. Dia adalah dipengaruhi oleh logos dalam pengajian Usuluddin tapi Kristian. Jadi logos ni mengikut Usuluddin tu dia kekal abadi, dia tak hidup, dia tak mati. Kemudian masuk pula Syiah. Orang Syiah tambah-tambahkan kerana orang Syiah ni dia terlalu sayang kepada Nabi sehinggalah melampaui batas, iaitu nur fauqa nurin. Maka nur Muhammadi dalam konsep itu, sehingga sebahagian daripada orang tasawuf yang terlibat dengan Syiah menganggap Muhammad ini Tuhan, kerana nur Allah telah menjelma kepada nur Muhammad. Dia lebih konsep Kristian lah, iaitu Allah menjelma pada Isa, maka Isa dikatakan ada unsur-unsur ketuhanan, iaitu agama-agama yang menyebabkan boleh mengkafirkan. Kita boleh kafirkan dia dan dia boleh kafirkan kita dengan sebab kita tak percaya. Iaitu betul, iaitu dia kafir kerana dia melampaui batas. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.